What's up Bladers? Assalamualaikum. Hari ni saya akan membuat tali Kevlar punya ukuran Beyblade ini. Tapi buat mod putaran je, kita akan gunting. Ini tali Takatomi. Walaupun saya beli yang Modify daripada China kan. Daripada store pergi punya string launcher lah. Sekali set punya Beyblade Metal Fight yang ONG. Tapi walaupun tali ikat macam ni kan, kita punya ukuran ukuran kena ikut ukuran macam mana kan. Kita kena ukur. Ukur kita. Baiklah. Jadi memang nak ikut Takatomi punya tali. Memang tak payah ikut sinter. Tak payah buat tali panjang mod macam Beyblade Dead lah. Beyblade Dead, yes. Sebab apa ni dia kalau kalau nak ada lighter aku bawa lighter. Rasanya tak payahlah pakai lighter. Tapi boleh je. Tapi takut nanti dia sinter. Itulah Tak payahlah kan. Oh ya, saya lupa nak beritahu, saya ialah Mas Izanet. Sila layari channel saya kalau nak video Beyblade. Nameng, let's go. Nanti kalau cek komen dia orang boleh je komen dia. Kan? Ni so kita dah guntingkan, nanti kita sekarang akan talikan. Nak ada launcher yang mana nak akan modkan. Sini. Kau punya lah. Aku tak adalah. Okey, kita pakai ni lah. Untuk testing satu je. Tapi yang ni launcher dia rosak sangat sebab dia tak macam mengecewakan diri. Boleh saya buat mod dia punya ni kan, walaupun ni saya ada buat spek. Baiklah. Kau baik, aku memang macam penamat hati orang. Kan? So kita awal ni dah jun. Lah ni pun dah rosak juga. Dah macam dah nak nazak. Nazak. Tapi walaupun kan kau nak nazak pun barang pun murah. Apa kata tak pakai kualiti langsung. Apa kata kita pakai launcher vault? Yes. Tengok ni. Tengok bila kita lalak kan. Tengok. Kita lalak kan dia macam tu memang Takatomi punya itu. Takatomi punya launcher dah set apa ni, set Beyblade apa? Dia dah set apa satu Beyblade apa? Tak tahu mana tahu. Saya dengar DB launcher kan? DB launcher punya Debelia ke Negros. Aku buat okey, baiklah. Banyak screwdriver. Yes, aku simpan. Walaupun kita ni baik, kita hidup baik. Hidup janda. Kan? Hidup tertib orang, tetap orang. Weh bos, buat motor pula. Memang nak pakai tu. Rasanya apa kata kena buat boleh puji je, tapi aku nak buat lebih untuk spek untuk kau aku bagi kau lebih. Aku buat spek. Boleh lah. Kita buka. Marah. Diorang tengah apa latihan. Sekarang kita berada di tempat latihan memanah untuk dia punya kelas pemanah berbuka. Kan? Habis walaupun saya duduk Selangor ni pun tetap hidup hati orang, tapi jangan dikecau orang. Yes sir. Hidup tetap jangan swipe. Aku takkan swipe. Tak. Sudah garu, jenah pula. Sudah tahu bertanding pula. Pula tak tahu dia. Aku tengok ayat ni habis bola live YouTube dia kan. Buat making pelakon muka tu special. Betul tak? Making muka tu special pun ke? Ada satu lagu ni kan, lagu macam Abi tapi bola. walaupun lagu dia sedap. Wish, dia bukan string apa. Bila kasi tak macam ni kan. Dia aku tahu aku pasang ni, tahu dah. Flame brand ke rasanya? Ada flame kau. Memang flame tapi boleh je buka. Wish, rasa tak minyak dah. Ada satu lagu ni dia potong aja bang. Gokil mana bang? Saya cakap bahasa Indo tau. Kau tak boleh? Gokil mana bang, gokil. Bokil bang. Apa maksud dia? Gokil. Indo. Dia buat main game ML. Ada satu lagu ni kan, Abi bola dia nyanyi macam tu. Nama dia How High dari Method Man dan Redman. Bagi kau link. How High Part 2. Ni so kita takkan gunting ke apa ke, gunting ke nak gunting. So kita tak payah gunting. Tak hujung, tapi ni nak buka lah. Kita buat satu. Kita kena gunting lah sebab kalau walaupun walaupun kamu sangatlah benar. Let's go. Yes. Baik. Aku baik. Abi boleh kan? Aku bukan Onana kan? Record record lah. Record kasi. So kita ni nak buka, tapi nak gunting boleh. Silakan. Ya. Mula dah gunting apa ni sikit je. Dah ikat belum? Dah ukur belum? Cuma dia dah ukur dah ni. Yang ni nak buat ikat je. Tinggal ikat je. Kalau dah ukur tapi walaupun panjang kan. Ini tadi baru gunting tadi. Kalau dah ukur, dah gunting dah. Okey, ni boleh lah gunting. Sekejap. Aku nak ukur je sabar ya. Ini tali Takatomi pun tapi tali ikan ni pun boleh.
Pancing ikan pun boleh. Nice. Kalau kau nak beli murah pun RM4, murah banyak. Kita beli buku. Semalam saya akan mengetes mana launch ni remote dia. Saya siap buat mod. Nak cuba. Ambil lah. Ni dah Kevlar. Kevlar. Yes, aku buat mod. Penatnya hari kesudahannya. Betul habis. Hari yang melampau melaluan orang. Nak gunting lah. 8, 9, 10, 11. Ui, macam apa ni? Takatomi, yes. Ya, macam Takatomi punya launcher. Aku buat ukuran lah, aku pijak kan. Nak gunting ke? Nak gunting? Gunting lah. Tekan lah, gunting. Okay, nice. Magnet tu. Magnet sebenarnya gunting. Gunting magnet lah? Tak gunting magnet. Mantap Apa ni? Dia magnet ni. Okay. Sekejap. Okay. Kita gunting. Keluarkan itu. Tapi jangan bagi hilang barang part-part semua. Baik. Yang ni part yang part punya tali punya sangkut. Kita buka kan. Satu kita buka. Aku tengok punya demonstrasi orang kan. Orang bagi ilmu. Nak pakai gigi pun pakai gunting boleh. Tapi pernah hati lah pakai boleh buka. Tapi susah nak buka kan. So kita pause video dulu. Pause. Macam mana nak buat? Hentikan macam ni. Macam kita last pause. Kita akan mengikatkan last tadi sebab launcher tadi dia agak problem gunakan gigi. Yes. Gigitan. Okay, jadi kita senang. So kita set up macam ni kan. Itu memang zaman berat. Zaman dulu. Tak macam ni pun boleh. Sama dulu punya ni sama. Yes, Onji punya base. Beyblade Jam Plastic. Beyblade kan? Alek, tadi selalu ada budak nak main bola kalau saya main je. Apa Omar okey Omar belajar pandai Omar. Tapi nanti kan nak belajar pandai. Saya bagi dia main lah. Lepas tu dia macam tu. Lepas tu adik dia tu pula nak main juga. Kesian tu. Memang macam tu. Malah aku cek gaduh dengan orang kan. Orang macam baran lah. Aku tumbuk. Aku macam botak tau. Macam mana. Kau tak tahu aku macam gester kan. Tengok macam aku gester macam mana kan. Aku malah tumbuk orang. Macam tak pernah hati orang kan. Baran lah. Buat macam baran. Biasa tu. Kan betul weh? Betul. Aku baran macam botak. Botak macam mana. Skru mana skru? Skru apa ni? Tapi aku nak minta maaf petang ni. Aku nak pergi minta maaf dengan orang. Aku tumbuk dia. Silakan. Aku buat dosa dengan dia biar. Bukan buat dosa. Aku tak ada bad mood. Betul. Aku tak ada bad mood pun cakap tarah. Betul. Aku tak ada bad mood. Malam dengan aku bergaduh lah apa. Bukan skru kat sini. Ya, malam aku gaduh dengan aku cakap kan. Bukan skru ni lah. Tak apa, pakai skru yang aku ada. Tak apa. Alhamdulillah. Aku ada lebih. Baik. Aku baik. Aku bagi sedekah korang ada skru lebihan. Macam ni macam senang. Saya fikir nak buat video lost Guilty Longinus lawan Metal Fight. Tapi tak tahulah. Tapi walaupun boleh pakai Lord Leon atau boleh pakai tapi yang ni so kita kena ikat. Dah. Sekejap, cuba. Sparkler 3. Kau ingat zaman dulu aktiviti pernah ditayangkan kat 3 kan? Alek. Saya dekat balik tak nak main dah. Tak apa. Ada orang main. Minta maaf. Mau macam tu lah. Tak ada mood. Biar Omar nanti kali kita datang nanti kita main lah sama-sama. Tahu tak? Main sama-sama kena ada. Saya dah cakap. Tahu kita main sama-sama ni jangan bergaduh. 3. Nostalgia TV7 ni. NTV7 accessory dan juga DVD. accessory masuk. Dia selalu Dia tayang semula. Tidak apa. Tapi dia final audition ni macam best lah juga ibarat aku 3 jam. Memang. Cuma ada lagi satu scene tu Rena dengan Daigo. Rena dengan Daigo tu dapat dia dah potong tak apa. Alhamdulillah dia dah potong amin. Kan? Tapi scene dia ada kamera mati. Dalam DVD potong ke? Dia ada full punya SIM. Full SIM. Kau tahu full SIM? Dia macam simpan punya SIM. SIM disimpankan. Okey. Yang ni macam masuk tadi kan? Janganlah lupa weh. Bukan kau tahu ke cara nak buat ni? Tapi aku tak tahu lah. Aku tahu yang launcher ni je. Patah siap. Patah? Ni cabut. Dia cabut. Tapi aku tahu yang ni je. Yang ni aku tahu lah sebab dia kan dalam dia boleh panjang kat otot ni. Walaupun dia buat ni macam ya Allah macam nazak dah guys. Tapi nak bagi kat dia boleh je. Fit macam ni nampak. Walaupun rosak pun macam tak berapa. Dia cakap budak tu baik kali. Macam apa ni? Macam air tak ada macam anjing. Tak payah mencarut. Yang tu. Macam dia kata air tak macam anjing. Kau tahu tak? Maksudnya dia mencarut. Betul. Masuk yang mana? Besar walaupun, dulu. Ujung di ujung. Ni, macam ni. Yes, ujung di ujung. Betul Betul. Ujung di ujung. Oh shoot.
Kan? Ya, ni kita Ada krep macam plastik fabrik. Nampak Saya dah nice. cakap kat budak tu bukan Sailah aku tahu tak? Sailah kan daripada rumah kan. Start 2024 kan. Tahu tak weh? Dia start daripada tahun 2004 kan. Start dia bila start lari pun dia nak dah besar nanti nak cari kereta besar lah apalah, umur besar. Apa tak mampu kau orang susah. Kan betul tak? Orang susah ni tak ada di pandang mata orang, betul tak weh? Ha? Orang susah biasa lah weh, tak ada duit. Kau tahu tak? Orang tak ada duit. Biasa tak ada duit. Orang cari duit. So ni test saya memang bosan. Kita ada bosan. Jadi kita nak solat lebih 3:30 sambung 4 tu. Ada ke yang Macam ni ya? launcher nice. tali? Betul lah. Betul. Ada ke launcher Bagus. tali? Tahu tak aku tengok kat itu orang. Launcher tali yang boleh pakai nak pakai. Boleh pakai steam launcher. Boleh pakai ni. Tu pakai itu elok. Ni. Dia atas abang dia punya L mod kan. L mod yang ni R right rest pin. Yes. Tu Beyblade Burst je boleh. Yang ni Infinity Nado, saya punya Infinity Okay. Nado Super Zero nama dia. Yang spin tu jaga aku masuk. Macam ni. Tak tahu berjaya ke tidak. Berjaya ke tidak? Hey, yo. Penat. Dia cakap aku kau Nana, lepas tu bully. Kau tahu tak? Saya papik lah kan. Biasa lah orang ejek kau muka dia macam orang Nana. Kau tahu kan? Dia ingat kau pergi main bola kan. Tak Dia aku. stimulator ni. Wish, Macam salah je. macam David launcher tapi boleh je tukar crack dia. Betul ke salah ni? Betul. Betul lah aku tengok. Saya pasang betul. Nak buat boleh je tapi Ada ke tengok lah. Blade? Coverage je boleh. Coverage Yang ni boleh pakai ke? coverage tak boleh. Tapi kena tukar kuning ke kepala. Yang boleh pakai ke? Ada ke? Oh, boleh saja boleh. Itu L-mod. L-mod. Kau ajarkan dia cara nak tukar. Ni L-mod. L-mod macam ni lah. Dia macam L-mod. Macam Dragoon punya. Aduh, aku punya nak buat video. Tapi idea tak walaupun jadi. tak ada stiker, ni Beyblade terpakai second hand. Tak ni L-mod. Oh dah masa waktu solat kan. Kita pergi solat dulu Ya, baik. Yang dah nak mau solat je lah. Okey dah azan dah. Macam mana mas? Bismillah. Sok. Tak Dia boleh mau lah. dia macam ni. Kalau yang right spin dia ni. Jangan tunjuk. Yang ni right spin. Right spin macam ni. Kita dah macam ni. Okay. Nampak? Wah, betul macam tu. Lawan dengan Dragon Vix. Dapat. Race Wago. Shit. Wait, mak kau. Macam burst. Burst. Before versus Evolution. Kan? Burst finish. Burst finish. Tapi yang ni boleh tukar crack Nice. yang baru kan. Okay. Tapi walaupun dia build launcher ni, dia macam tak puas hati sebab dia punya pecah macam ni part dia kan. Yes. Aku boleh tukar pakai launcher L lah ni. Boleh. Sebab aku ada part lebih. Oh, perlu boleh pergi solat. Bahasa boleh pergi solat ke? Tapi boleh juga kan. Boleh. Boleh solat tapi kena badan. Okay. Apa aku ingat apa ni arah lawan jam. Pusing. Oh, ajar betul. Kan betul kan? Betul. Yes. Tapi yang ni jap kita Alamak lupalah. ikut arah jam, ikut arah Ya. putaran. Mula Tapi dah masuk spring kan? Dia buat bunyi ke? ini kan. Yes. Kau dah masuk spring semua kan? Sudah. Okay, selesai. Kevlar icing line ada 201 meter ada nampak ah. Saya pancing punya Ya, kalau boleh beli di beli situ dekat ya. kedai mana kedai pancing atau kedai TikTok shop atau shopping boleh beli cakap. Betul, kedai memancing. Kotak macam buruk, kotak buruk. Ni saya tunjuk kotak Beyblade macam ni kan. Dia macam tak ada sama macam Beyblade macam ni kan. Ini conversion daripada kopi Takotomi ni. Ini kopi macam kata control. Betul. Ada receiver the egg Savior Track. Kan? Savory ke? Savior Track. Yes. Jap kalau Valgas for Track tapi ada bahasa Cina nampak? Ada bahasa Cina yang ni bahasa Jepun. kalau sebut apa ni? Savory Track. Bukan. Kalau Valtrack dia salvage. Salvage Track. Yes. Aku tengok bahasa Inggeris kan. Inggeris ada Malaysia. This for the egg. Kan? Receiver the egg dengan Savory Track kan. Betul kan? Receiver the egg kan? Receiver the egg ni Beyblade ni. Receiver the egg. Yes, betul. Aku tengok ada orang bawa receiver the egg ni buat Space Steel kan. Macam Drago kan. Yes. Kepala semula macam Drago punya Yoga punya roh yang jahat. Okay, sekarang sudah. Tapi ini kasih ketat lah. Dah pusing dah tadi. Dia Tapi tak dia kunci. Jadi tak apa. Dia walaupun Okay.
sekarang. Tapi yang ni dia set up punya tu boleh letakkan. Tapi tak payahlah. Tak apa, jangan risau. Nak test dulu laps kan. Dah pusing dah ni. Dia kunci Ya, dah kunci. Oh, nah kunci. Aku punya tak ada kunci tu. Tengok sekarang dah okey dah. Okey, alhamdulillah. Ambil Rabbi. Azan apa kita korang pergi solat dulu. Solat mendengarkan solat Zuhur. 4 rakaat saja. Okey. Berjaya. Jaya, okey dah. Berjaya. Yes, berjaya boy. Okey ah. Solat dulu. Bye bye. Okey, tutup. Solat semua. Bye bye.